You are the one that I want. Dah. Fikir macam langsung ni. Aku deh. True. Ini jawab lagi soalan. Berapa kali dah jumpa Faiz? Masa itu raya haji pertama. Lepas tu birthday dia baru-baru ni berasa pedas 2 kali lah bagi jumpa dia. Okay, true. Terus jujur jujur. So soalan ni soalan bercabar bagi dia. Benda salah apa? Selain daripada Alia, kamu ada perasaan siapa-siapa suka siapa tak? Tak ada Ali Azul. Cepatlah jujur. Jujur lah bang. Tengok keluar bang. Jujur lah, dah tak ada siapa-siapa dah. Dia je. Dia ada. Tak ada. Saja. Tapi sebab Niza dah tinggal satu lagi lah. Kita ada. Selamat aman. Aku ni. Aku deh. Betul deh. So Niza kena buat. Okay, sebutkan 3 penyanyi lah. 3 penyanyi Malaysia yang dia minat. Saya minat lagu Hazama. Penyanyi-penyanyi. Bukan minat lagu dah. Ha? Minat penyanyi. Bukan pelagu. Hazama lah penyanyi. Yelah, ingat ke kau minat. Kau kata kau minat lagu. Tak ada Hazama, aku minat lagu dia dengan dia lah. Saya tak kisah lagu. Lepas tu aku minat Eni Zakri. Zakri lepas tu lagi salah. Last kali aku minat Aina Abdul. Weh, true. Kenapa? True. Okay, soalan. Dulu masa dekat sekolah, kamu pernah tak berak dalam seluar? Pernah. Tahun berapa? Paling latest lah. Dah lagu aja. Lepas tu cerita sebab apa? Lepas tu cerita sebab apa kamu berak dalam seluar? Biasa dah budak-budak kan. Tengok ingat dah terberak masa tu. Dah darjah 2 8 tahun. Okey lah, itu saja video kita orang hari ini. Okay, bye. Bye. Jumpa next video.